Ini mama. Korang pakai sikit-sikit cukup. Kalau suka pakai sikit, mama memang pakai banyak-banyak macam tu. Lepas tu fill in the blank. Biasakan je. Bila dah biasa, dia akan siap terus. Bawah ni mama pakai ni. Yang perlu kuat sangat kan. Kalau rasa tak berani, tak payah pakai kat bawah mata tu. Bukan mama tak pakai eyeshadow tau. Mama pakai eyeshadow atas eyeliner yang tebal. So eyeshadow mama pakai dekat atas ni. Mama ni sejenis founder yang beria sikit coaching orang. Tak kisah you guys mungkin bekerja ke, suri rumah ke, berniaga ke, nak buat extra income ke, jom let's go, insyaAllah. Jadi mama ajar lah macam mana nak buat. Yang penting nak belajar. Kalau agent, you guys ada modal, tapi you guys tak payah pening-pening nak buat konten. Korang pakai je lah konten founder atau siapa yang buat. Tapi jangan post dekat dalam TikTok je lah, post dekat media sosial yang lain. Lagi mudah lah kalau agent ni, cumanya kena ada modal. Dari kita je sebenarnya tak pandai belajar. Kalau rasa macam tak suka yang buat ni, buatlah cara yang lain. Yang penting asas dia kita nak cari income. Betul tak? Dia, kalau jenis suka sharp, bahagian belakang dia ni ada pelung tutup untuk kita menjamin kesihatan kita punya eyeliner. Okay? Eyeliner pun kena jaga.